malam semua, salam sejahtera. Selamat kembali ke podcast kami, Reformati Studio. Baik, malam ni ada seorang tetamu yang saya boleh katakan sebagai tetamu khas. Okey, baik. So, tuan-tuan dan puan-puan, malam ni kita ada seorang yang orang kata fighter lah. Pak Teh kita, YB Razman kita daripada Perak kita jemput. Pak Teh kita merupakan orang kata ketua pembangkang Perak. Betul Pak Teh? Jadi Pak Teh, malam ini kita akan cerita sedikit berkaitan dengan topik selamatkan negara kita, selamatkan Malaysia. Jadi kalau katalah Pak Teh, saya soalkan berkaitan dengan apa pandangan Pak Teh dan juga apa Pak Teh rasa keadaan sekarang ni negara kita perlu diselamatkan. Apa pandangan Pak Teh? Yang pertama, kalau kita tengoklah sepanjang tempoh daripada kita merdeka, negara kita ni merdeka daripada 1957 sampailah sekarang ini, dan hampir tempoh 60 tahun lebih itu sepanjangnya diperintah negara kita ni diperintah oleh UMNO Barisan Nasional, walaupun perikatan dia berada di dalamnya. Kemudian hanya tempoh yang singkat saja, PH 1.0 2018 sekejap, beberapa bulan saja. Kemudian 22 bulan. 22 bulan, kemudian sambung balik, walaupun kerajaan tu kerajaan campuran di antara Bersatu, PAS, UMNO dan sebagainya, tapi sekejap saja kemudian terus balik diambil alih oleh UMNO yang memerintah. Kemudian sekarang balik kepada PH ini dah sampai ke 3 tahun. Jadi kalau kita dalam tempoh itu kita tengok punca kenapa PH 1.0 itu dapat mengalahkan UMNO Barisan Nasional. Sebab yang dia jual untuk diselamatkan, kita tahu pertama kebebasan bersuara, tidak ada kebebasan bersuara. Kebebasan bersuara ni untuk kita menyatakan pandangan daripada masyarakat sivil ataupun rakyat, untuk menyatakan sesuatu yang pada pandangan rakyat tak kena. Kan, dia mesti ada pertimbangan. Itu baru orang dia bersuara. Lepas tu ini mesti ada kebebasan. Kita melihat sebagai contoh macam isu yang sekarang. Contoh kita kata tata kelola ataupun tidak ada pemisahan kuasa di antara pembuat undang-undang, pentadbiran dan juga kehakiman. Campur tangan dalam tu. Maka rakyat bersuara. Masyarakat bersuara. Jadi mesti bersuara. Itu kita tengok, check lah sepatutnya betul tak perkara ini berlaku. Kan. Dan juga urus tadbir keuangan negara. Keuangan negara, kita tengok dalam sekarang contoh tekanan hidup kepada rakyat. Jadi tekanan hidup kepada rakyat, bagaimana pengurusan subsidi. Patutnya pengurusan subsidi yang dikatakan tarik subsidi, rakyat ni patutnya lebih senang. Untunglah. Lebih senang, lebih tapi kita tengok lebih tertekan. Kan. Jadi banyak lagi isu-isu lain yang kita kata, jadi maka perkara ini itulah yang dijual oleh PH pada pilihan raya yang ke-13 tu, 14. 14 sehingga jatuhnya Barisan Nasional. Barisan Nasional. Jadi ini perkara-perkara yang perlu kita selamatkan. Kita nak, sebab tu rakyat nak diselamatkan benda tu. Dan apabila masuk pula PH 2.0 ni yang diketuai oleh PMX yang memperjuangkan kebebasan bersuara, kebebasan tata kelola, pembebasan daripada SPRM dan sebagainya, kita tengok perkara ini lebih teruk dan lebih dahsyat. Betul. Amat mengecewakan. Amat mengecewakan rakyat. Betul. Jadi perkara ini perlu kita selamatkan. Okey, sebelum kita pergi ke selanjutnya Pak Teh, saya ingin tanya sikit berhubung dengan latar belakang Pak Teh, YB. Pak Teh asal orang Perak. Saya asal orang Perak. Orang Perak. Memang lahir di Perak lah. Memang lahir di Perak. Pak Teh umur tahun ni umur berapa? Sekarang ni umur 65. 65 dah. Tapi 60. muka tak serupa 65. Tapi dah Tak serupa 65. Kalau bagi saya lah, saya tengok muka Pak Teh ni paling dalam umur 50 saja. Belanja makan nanti. Belanja makan nanti. So, 55. So sebelum cuba penuh masuk dalam politik ni, Pak Teh kerja kerajaan. Kerja kerajaan Pak Teh? Kerja kerajaan. Di jabatan mana? Di Jabatan Kastam. Di Jabatan Kastam. Dan masa di Jabatan Kastam tu aktif dalam persatuan lah. Presiden Persatuan Pegawai Kanan Kastam. So 2018 bertanding. Pertanding DUN ke pertanding Ali Parlimen? DUN. Pertanding DUN. Pak Teh menang? Menang. Pak Teh menang 2018. 2018. Okey, selepas itu
Perak punya pilihan raya negeri tu 2022 ke 2023? 2022. Serentak dengan pilihan raya umum kan? Ya. Serentak kan? Pak Teh menang lagi. Menang lagi. Oh, jadi Pak Teh ini kira terms kedua lah. Term kedua. Oh, okey. Ya. Terms yang pertama, Pak Teh menang, Pak Teh menjadi pembangkang. Term yang pertama itu yang kita kata ada pertukaran kerajaan. Betul. Kan? Pertukaran kerajaan mula-mula sekali Barisan Nasional kalah. Kemasan pembentukan kerajaan di Perak tu dia ada 59 dun. Kan dia ada 59 dun untuk bentuk kerajaan kena ada 30. Betul. Pada masa tu UMNO menang 27. PAS menang 3. Jadi kalau campur dua dia cukup bentuk kerajaan. Tapi adalah sikit yang ni mana maka tak boleh bentuk kerajaan pada masa itu, maka terbentuknya kerajaan PH yang jadi menteri besar adalah Peja. Peja, betul. Peja. Betul. Kemudian dalam tempoh 22 bulan, betul. Betul. Dalam tempoh 22 bulan apabila melihat kepincangan politik Malaysia lah, kita kata politik Malaysia mesti berdasarkan kepada kerangka perlembagaan. Betul. Kerangka perlembagaan. Kita tak boleh pergi lebih kepada tu. So bila tak boleh pergi lebih daripada kerangka tu, masa tu ada kesedaran. Tu Mahathir letak jawatan, Peja letak jawatan, maka berlaku pertukaran kerajaan. Berlaku pertukaran kerajaan di Perak diambil oleh Peja, kita bersatu, PAS bersatu dengan UMNO. Peja jadi Jadi sempat jugalah Pak Teh masuk ke kerajaan. Masuk kerajaan. Lepas tu kemudian itu 2020. Sebelum Covid lah. Sebelum berlaku pandemik Covid sebelum tu lah. COVID. So sebelum Covid kemudian bertukar balik, UMNO ambil alih. Jatuhkan betul, Peja. betul. So masa tu dua-dua jadi exco lah. Ketika itu Pak Teh adalah exco di Kerajaan Negeri exco Perak. Kerajaan Negeri Perak. Saya mau bagi penjelasan sikit berhubung latar belakang Pak Teh supaya penonton kami tahu siapa Pak Teh, lebih mengenali siapa Pak Teh. Okey, justru itu Pak Teh. Saya ada satu soalan yang agak pedas sikit dan agak tajam sikit. Ya. Okey. Adakah Pak Teh setuju dengan kataan saya bahawa Anwar Ibrahim adalah seorang Perdana Menteri yang gagah? Memang terlalu gagal. Terlalu gagal. Terlalu gagal. Berapa kali terlalu tu? Terlalu ni memang banyak sekali terlalu. Sebab itu kita kata sekarang ni kita tak sekuat PH jadi pembangkang dulu. Dia berjaya mengangkat isu-isu besar sampai rakyat faham. Sebagai contoh kita kata NFC, kan kita nampak sampai lembu duduk dalam kondominium apa semua kan saya bawa. Kemudian kita buat cincin Rosmah. Semua pakat jaja cincin Rosmah, semua masuk dalam kepala. Betul. Kan. Kemudian kita tengok penyelewengan Felda sampai Isa Samad masuk. Kan. Kemudian penyelewengan 1MDB sampai Najib masuk kan. LCS kan, LCS sampai semua orang boleh faham, boleh nampak. Boleh nampak. Mana kapal? Mana kapal. Sampai hari ini pun belum lagi sebiji kapal keluar lagi. Orang ingat apa? Orang ingat kapal tu tenggelam. Tak naik-naik. Tak naik-naik. Ini masalah. Sampai hari ini tahu sudah buat bayaran penuh. 6 biji ke 7 biji kapal tu sehingga hari ini belum lagi ada sebiji kapal dilancarkan ataupun dirasmikan sehingga hari ini. Yang boleh bergerak, kapal boleh bergerak tiada. Mana suara DAP yang lantang dulu? Dia berada dalam kerajaan. Jadi sebab itu bila dia daripada kerajaan, perkara-perkara ini pun ditenggelamkan. Dan sebalik tak boleh membetulkan perkara ini, dia membuat lagi perkara-perkara yang lebih menggagalkan. Okey, Pak Teh, saya ada satu soalan saya ingin tanya. Apa kegagalan terbesar yang Anwar lakukan dalam 3 tahun setengah ni? Anwar sudah mentadbir lebih kurang lebih daripada 3 tahun setengah dah. Apa kegagalan yang paling besar? Apa yang dia buat tu Pak Teh rasa tu benda tu paling rosak, paling gagal dan itu adalah benda yang English kita panggil useless lah. Kita ambil semasa lah. Kita ambil kes semasa menangani krisis tenaga dunia yang berlaku krisis tenaga. Dia bercakap sendiri, semua orang duk ulang. Hari ini saya sampai Putrajaya, esok turun minyak. Kan? Turun minyak. Semua orang tahu krisis tenaga ini berpunca daripada peperangan di antara Amerika dengan Iran. Selat Hormuz. Kan? Selat Hormuz, betul. Selat Hormuz. So, kita mengatakan bahawa itu, dia mengatakan bahawa dia sekali telefon saja, kapal Malaysia boleh lalu. Kan? Tanpa. So, kalau kapal Malaysia boleh, apa kesan dengan tenaga minyak kita? Betul? Kan? Dan yang kedua, kita adalah pengeluar gas dan juga pengeksport minyak yang high class. Betul. Kan? So, ekspor minyak kita tak melalui Selat Hormuz.
Betul. Kita ekspor kepada Jepun dan kepada negeri China. Kita mendapat kesan kenaikan daripada harga tenaga, maka kita sini untung butanya. Ya. Betul? Kan? So untung buta. Jadi kenapa kita boleh kesan dengan harga minyak di dalam negara kita ni melambung melebihi daripada itu, sedangkan sini kita boleh jana keuntungan yang lebih. Ya. Dan bila kita tengok ini, bila kegagalan mengawal ini, dia akan kesan ekonomi yang berat kepada rakyat. Rantaian ini. Betul. Okey, Pak Teh, saya masih ingat lagi ketika Anwar menjadi pembangkang, dia pernah sebut, kalau minyak harga antarabangsa naik, negara Malaysia untung. Mengaut keuntungan yang besar sebab kita kan ekspor minyak. Ya. Minyak yang kami ada ni, dia lebih kepada ekspor. Ya. Bererti kegunaan Malaysia sudah cukup baru dia ekspor. Ya. Untuk menumpang dulu untuk kegunaan untuk Malaysia. Kan? Selebihnya baru ekspor. Ya. Jadi sekarang ni, mana minyak kami? Mana minyak kami? Saya ingin tanya. Kenapa harga minyak international naik pun dia kata dia pun naik juga harga minyak. Dia bercanggah dengan apa yang dikatakan dulu. Apa yang dia cakap. Dan lagi satu, Albert. Kalau kita tengok, pada masa Datuk Seri Najib jadi Perdana Menteri, harga minyak dunia satu barrel, satu tong 140 USD. Ya, betul. Kan, 140. Sekarang ini, walaupun dia kata harga naik, Ya. dia sekitar 100 USD. Ya. Ni. Tetapi kenapa 140 USD harga diesel di pam baru RM2? Betul. Kenapa sini RM100 sampai RM6? Ya. Saya Kan? jawab kepada Pak Teh. Pak Teh kan tanya kenapa. Saya jawab sebab Pak Teh pun setuju dengan saya, Anwar Ibrahim adalah seorang Perdana Menteri yang gagal. Terlalu gagal. Ya. Bayangkan Tak boleh. ketika bawah pentadbiran Najib ada perang juga. Ya. Kan? Ada perang dengan Libya. Iraq, Libya seketika tu. Ada Iraq. juga ketika Pak La pun ada perang juga Afghanistan. Ya. Kan? Ketika Tun M lagi banyaklah Lagi perang. banyak. Tapi minyak tidak ada terjejas ketika itu. Lagi satu, yang gagal lagi satu, dia kata okey sekarang ni kita penjimatan kerajaan, kita tak mau bagi subsidi kepada yang maha kaya. Ya. Tu dia bagi. So tarik yang maha kaya semua tarik subsidi. So dulu kita bagi subsidi kepada semua. Betul. Semua rakyat boleh rasa susah senang tu sebab orang kaya dia bayar cukai. Betul. Kan? So dia dapatlah balik imbal balik tu. Yang kita nak bagi tahu pada masa itu dia bagi kepada semua tapi boleh mengawal ekonomi stabil. Tapi sekarang apabila ditarik subsidi, kan, keadaan ekonomi bagi teruk dan hutang negara mungkin jadi lebih tinggi dalam tempoh dia. Betul. Ini terlalu gagal. Ya. Terlalu Memang gagal. betul. Memang betul. Saya sokong penuh dengan YB. Apa yang YB katakan. YB, Ya. sekarang ni kita nampak parti di bawah Anwar ni memang rosak lah. Saya boleh katakan Ya. di PKR memang rosak lah. Ya, dan saya percaya dalam pilihan raya umum yang akan datang ni mungkin dia tinggal 5 sampai 7 kerusi saja. Itu pun kira-kira jika dia nasib baik lah. Kan? Okey. Apa yang berlaku sekarang YB ketika ini parti PKR, Pakatan Harapan ada masalah besar, tapi dalam masa yang sama Perikatan Nasional juga mempunyai masalah. Ya. Okey. Itulah saya mau tanya pendapat YB. Hanya mau tanya pendapat YB. Nasihat YB ataupun komen YB berhubung Pertama macam inilah kata. Semua orang tahu. Kan? Kalau kita nak lawan musuh, kan? Kita tengok musuh kita tengok apa kekuatan dia, kan? Kemudian kita mesti melemahkan kekuatan dia. Jadi sekarang ini dalam kerajaan sekarang kita kata dua parti lah sekarang. Dua parti yang sebab Barisan Nasional duduk bersama dengan PH. So PH campur BN, ancaman yang paling besar adalah PN. Dia tak boleh ada apa sebab apa kegagalan yang dibuat oleh UMNO sendiri, kan? DAP juga telah ditolak oleh kaum Cina sebab yang dijanji-janjikan dulu. Betul. Ditolak. Kan? Betul. Sebab itu kita tengok strategi DAP pun nak menunjukkan bahawa dia akan keluar daripada PH ini, sokongan PH untuk dapat pulih sana. Begitu juga dengan UMNO yang berada dalam PH kan. Dalam PH dia kalau dia ada dalam PH Melayu tak pergi kat dia. Betul. So advantage yang lebih berada kepada PN. Betul. So apa strategi dia nak menang? Pak Teh, ni tak cerita bersama lagi. Dah. Ni lagi nak cerita apa strategi dia nak menang. So pecahkan PN dia. Ini kita nak beritahu. So bila kita pecahkan PN, so sekarang ni dia kata balik kalau kita tengok sekarang lah keadaan sekarang,
seolah-olah ada fair chance semua sekali kan. Dengan dia orang pecah bersama ada, yang ni ada, DAP ada, tapi kita rasa dia ni memang akan berjatuh. Tapi kita yang ada kekuatan ini, strategi pecah dan perintah itu kita pergi sambut. Ini yang tak berapa nak boleh terima. Betul. Itu Divide and conquer. lah. divide and control tu. Divide and rule tu. Ya, saya sebagai seorang orang muda dan tiada pengalaman di dalam politik, tetapi apa yang saya mahu katakan adalah saya amat sedih lah apabila saya nampak sebuah parti yang sangat solid, yang boleh kata hebat dan kuat, ya, namanya Perikatan Nasional kan. Dan dalam 5-6 tahun ni kan banyak juga usaha saya nampak daripada pihak PAS, pihak Bersatu yang telah menyumbangkan usaha, menyumbangkan masa dan tenaga untuk membina ini Perikatan Nasional. Itu amat jelas kita nampak. Dan saya tidak tahu kenapa apa yang berlaku di dalam kalangan pemimpin, dan kami pun tidak boleh komen, ya. Saya dengan Arif sebagai orang muda dan kami tidak boleh komen. Tetapi saya nampak sayanglah, rugilah. Memang rugilah apabila kan Parti Perikatan Nasional, sebuah parti yang kuat ketika ni, tapi mengalami isu-isu yang seperti sekarang mungkin berlaku perpecahan. YB, secara peribadi YB rasa bagus kekalkan seperti sekarang, okey, jangan pecah-pecah ke bagus PAS pergi solo. Macam kita katakan tadi lah, sekarang kekuatan brand yang telah diterima oleh masyarakat yang berbagai kaum lah dia terima adalah Perikatan Nasional. Betul. Kan, perikatan. Kalau pada pandangan PAS boleh pergi Solo, Solid, Kelantan, Kedah, Terengganu, okey. Ya. Dia tak ada jejak. Kalau jejak pun sikit saja. Ya. Kalau jejak pun sikit dia. Tapi kalau kita turun kepada pantai barat ini, kan, kalau kita pakai PAS ni balik, sebab kita pernah try 2000 pilihan raya yang ke-14. Ya. Kan, Perak kita menang 3 kursi ya. Ya. Kan, Selangor berapa kursi saja. Betul. Pantai Barat hampir tak ada untuk PAS pergi Solo. Betul. Jadi sekarang ni dalam kerangka politik Malaysia, kan, tak ada mana-mana parti yang boleh berada dalam kerajaan pusat kalau dia pergi Solo. Ya. Betul. Itu satu Solid statement. majority lah. Ha? Tak boleh. Itu semua orang boleh tahu. Ya. Mesti ada coalition daripada dulu, daripada awal kemerdekaan. Ya. UMNO kuat pun sendiri, dia pun tak pergi Solo. Kan? Dia mula-mula tu perikatan. Kan? Parti Perikatan. MCA India, MIC MCA China, MIC dengan UMNO. Ya. Ada combine together. So, mentah berapa tahun. Dia tak boleh pergi Solo. Betul. Betul. Okey, saya ingin menegaskan kepada semua penonton yang sedang menonton ni, apa yang YB sebut tadi, komen YB sebut tadi adalah berdasarkan peribadi beliau. Bukan mewakili mana-mana parti pun, parti politik, tidak. Ya, macam ni, Pak Teh pun tahu kami memang get aktif lah kalau kita tengok. Kalau kata boleh setiap minggu, setiap ada je kita punya isu yang terbaru. Jadi kalau kita cerita pasal kegagalan kerajaan Anwar Ibrahim apa semua, saya nak sentuh sikit lah sebab kita baru-baru ni, hari ini, yang kemarin viral ataupun hangat berkaitan dengan isu Azam Baki. Ya. Saya nak tanya Pak Teh, Azam Baki ni dulu diorang nak sumbat masuk penjara lah, nak turunkan lah. Anwar pun ada. Tapi macam mana bila dia ada kuasa 3 kali, bukan 1, bukan 2, 3 kali Pak Teh, dia sambung kontrak. Ini yang kita kata yang pertama sekali, itu yang dijual sebelum pilihan raya. Yang orang tertarik dan terpaksa mengundi mereka lah, walaupun tak mengundi PH, walaupun tak boleh membentuk kajian, tapi hampir tinggikan. So kita tahu SPRM adalah agensi yang untuk baru menangkap pelaku-pelaku kesalahan. Kan, macam kita kata ambil contoh kes Terowong, kan, kes Banglo, kan. Lepas tu ada lagi kes-kes lain, kes-kes yang melibat 47 kes. Ini yang nak menentukan, agensi ini yang nak menentukan. Betul. Kan. Tapi kalau kita lantik berlaku keterusan di situ, semua pergi cas dulu. Betul. Suruh mahkamah lah yang tentukan. Ya. Jadi sekarang ini itu yang kita lihat, macam mana boleh tiba-tiba dah sampai ke mahkamah, masuk ke mahkamah kata ada prima facie case, kemudian NFA.
tarik handbrake. NFA. Peguam negara NFA. Okey, Pak Teh, saya ingin tanya Pak. Peguam negara lah tak kena. Tapi Ya. ini agensi yang dia mesti ada. Dia mesti patut dia betul. kena appeal balik kan Betul. yang buat tu. Okey, Pak Teh, saya ingin tanya sedikit. Sebab Azam Baki ini, dia adalah Ketua Pesuruhjaya SPM. Bekas lah ya, Ya, ya. sudah bersara. Ex Okey. lah. Ex lah. Okey, saya tidak tahulah adakah di dalam tempat pendalaman seperti di Lenggong ke Gerik ke, mereka tahu tak apa isu tentang ini SPM Azam Baki ni, orang penduduk di sana. Sebab saya agak risau, sebab apabila kita sebut SPM ataupun Azam Baki ni, saya agak risau ini yang lebih mengambil berat berhubung isu-isu tersebut adalah orang bandar. Justru itu saya ingin tanya, adakah orang di kampung, terutama di pendalaman mereka tahu tak tentang ini, apa yang salah laku yang terlibat dengan Azam Baki, skandal-skandal terlibat dengan Azam Baki, mereka tahu ke tidak sebenarnya? Ini kalau kita nak tengok betul-betul analisa yang betul-betul lah. Kan pasti sebab mereka ni orang-orang luar bandar ni dia hanya mementingkan kehidupan saja, cari makan. Betul. Itu satu. Dan yang kedua, dulu kita pernah tengok kan, lagi susah orang itu, kita tak mau lepaskan daripada itu, maka inilah makanan kepada kerajaan. Nah, yang nak mengekalkan undi dia akan bagi bulanan apa semua. Jadi orang tu macam terhutang budi. Dia tak ada masa untuk nak ambil tahu perkara-perkara yang asalkan dia boleh makan, dia ingat siapa dia. Dia pun kadang-kadang tak tahu. Tak tahu siapa yang merintah negara, dia tak tahu. Pernah dulu. Kalau tak ingat pengalaman pilihan raya Ulu Selangor kot, pilihan raya kecil Ulu Selangor. Pada masa tu. Ingat dah berapa tahun dah Tan Sri Mat Taib tak jadi menteri besar. Kan? Tanya dia kata Mat Taib lagi jadi menteri besar. Tu maksudnya dia tak tahu. Jadi nak cerita menteri dengan menteri besar dengan wakil rakyat yang berdekat dengan rakyat pun dia tak tahu, tambahlah kepada agensi-agensi kerajaan. Ini masalah sebab kita. skandal yang melibatkan ini Azam Baki. Okey, saya bagi contoh corporate mafia. Untuk orang kampung ataupun pendalaman, adakah dia tahu apa itu corporate mafia? Sebab corporate mafia ni dia agak complicated lah kita panggil ya. Agak complicated dan dia terlibat dengan ini bagaimana SPRM bersekongkol dengan corporate mafia untuk mendesak ataupun mengugut, memberi tekanan kepada sasaran mereka, okey, kepada syarikat-syarikat yang mereka sasar tu. Jadi mereka boleh katakan mereka menganiaya ataupun mereka sengaja cari salah, dan apabila jumpa kesalahan tersebut mereka akan menggunakan modus operandi tersebut, siasat, menggeledah rumah, memalukan dia, menghina dia dengan menangkap ataupun reman, mengesyorkan pertuduhan supaya orang tersebut, sasaran tersebut takut, dan okeylah apa yang diminta oleh corporate mafia dia bagi sajalah. Ya. Contoh apa yang berlaku berdasarkan ini laporan daripada Bloomberg yang disiarkan oleh Bloomberg, okey, pendedahan tersebut saya pun ambil masa agak panjang untuk memahami tau. Sebab benda tu dia agak rumit. Apabila kita sebut dengan corporate ini, perniagaan ni dia agak rumit sedikit. Jadi okey, apabila dia ada satu target, okey, dia akan fikirlah apa cara dia akan cari apa kesalahan dia untuk membebankan dia, dan hujung-hujung tu dia akan menawarkan satu harga untuk beli syarikat dia. Seumpamanya syarikat tu nilai dia adalah 10 juta. Tapi apabila kena dengan ni corporate mafia semua, corporate mafia tu okey akan menggunakan harga yang sangat murah 2 juta untuk beli syarikat tersebut. Mereka jimat 8 juta. Ya. Okey. Jadi apabila mereka menemui kesalahan tersebut, inilah berunding dengan pemilik syarikat tersebut supaya dapat harga yang sangat murah untuk beli. Dan mereka untung 8 juta itu, di situlah mereka akan bayar rasuah. Jadi benda ni saya agak risau, YB. Adakah benda ni, naratif ini sampai ke kampung, sampai ke pendalaman? Dia tak sampai. Sebab tu kita dalam Islam lah. Okey, dalam Islam jawatan ini adalah bukan satu keistimewaan. Jawatan adalah satu tanggungjawab. Kan? Sebab apabila dia ada jawatan, dia ada kuasa. So dia bila menggunakan satu keistimewaan, dia nak mengekalkan kuasa keistimewaan kita tadi, dia akan menggunakan apa saja untuk mengekalkan kuasa dia dan untuk dapat keuntungan. Macam kata bila ada kuasa, dia nakkan daripada syarikat tu. Ni agensi-agensi ni, ketua-ketua jabatan sebagai contohlah kalau kita ada, sebab kita nampak pada ada campur tangan, so dia akan tadilah mengugut dan sebagainya. Mengugut keuntungan. Akhirnya keuntungan tu akan mari kat dia. Dia bersekongkol dengan beberapa agensi. Dia buat sendiri tak dapat. Macam kita ambil contoh sebagai contoh, tapi payahlah kita nak ambil contoh pun, tiba-tiba kita kata macam ada sahabat kita tu tiba-tiba ada dadah ada pistol. Betul, Yusof Wata. Ya.
Siapa yang buat ini? Ya. Ya. NGC mana yang buat ini? Kenapa dia boleh buat sampai macam ini? Betul. Siapa yang arahkan buat ini? Betul. Adakah ini adil? Okey. Adakah ini kerajaan yang kita mahu? Ya. Kan? Hari ini boleh berlaku kepada Yusuf Rauto. Dan perkara yang sama boleh berlaku kepada Orang lain. orang lain. Okey, Pak Teh. Yang unsur politik kan? Ya. Wabi, selain ini corporate mafia, Azam Baki terpalit dengan ini skandal bahawa dia memiliki ataupun membiayai 14 juta ringgit punya saham di beberapa syarikat yang kita sebut tu tersenarai awam lah, public listed syarikat. Okey. Bukan satu jumlah yang kecil, 14 juta. 14 juta. Itu yang YB. keluar. Ya, yang disebut oleh YB Rafizi baru-baru ni. Okey, yang laporan hasil siasatan daripada jawatan kuasa khas tersebut di dalam laporan telah sebut bahawa Azam Baki terlibat dengan 14 juta ringgit punya saham. Dia membiayai, dia mempunyai. Memilikilah, saya boleh katakan. Okey. Bagaimana seorang penjahat awam boleh dapat 14 juta, YB? Kita tahu Azam Baki ni dia baru jadi ketua Pesuruhjaya ni selama 5-6 tahun saja. Kita memang ambil maklum bahawa jawatan tersebut adalah Tulus 2. Tulus 2 gaji dia 20 lebih ribu. Anggaplah kita bagi 25 ribu lah. Itu pun hanya dalam 5 tahun saja. Sebelum ni dia adalah timbalan ketua Pesuruhjaya ataupun pengarah siasatan SPRM semua, itu gaji belas ribu kan, bawah 20 ribu. Jadi saya sudah kira untuk beliau. Saya sudah kira beliau tidak makan isteri, tidak belanja, tidak beli barang dapur, tidak pakai kereta rumahnya, tidak pakai handphone anaknya, semua tak sekolah, rumah pun tak ada. Jadi tak beli baju, isteri pun tak belanja baju apa semualah, anak pun tak sekolah. Itu pun dia tak boleh simpan 14 juta seumur hidup dia. Betul. Jadi saya ingin mohon YB ulas sikit berhubung perkara ni. YB pun mantan penjahat awam. Jadi YB paling layak dan YB tahu adakah penjahat awam mampu simpan gaji tersebut. Itulah bila sebut tentang kemampuan ni dulu dan pengiraan semacam itu. Rafizi pernah buat pengiraan dulu. Kita ingat cincin Rosmah. Cincin Rosmah tu berapa juta? Kan dia kata dia simpan daripada kecil. So dia orang panggil kalau simpan lahir dia simpan pun tak boleh dapat ada berapa yang dia simpan. Samalah dengan ni. Kita kira daripada gaji okey dia simpan, tak makan lah. Dia tak belanja lain. Daripada awal mula masuk kerja, bukan setakat ni mula masuk kerja sampai ke habis tu. Sampai di bersara. Sampai bersara ada amount ni. YB, Rosmah Najib dia ahli politik, dia bukan penjahat awam. Ya, dia tahu lah. boleh buat bisnes, dia boleh buat apa-apa di luar. Tapi ni namanya penjawat awam. Ini yang kata. Yang tadi macam semua kita nak kira ni, itu pun tak boleh nak kira duit daripada mari, tak boleh nak bukti. So this one kita boleh kira. Dia jawab okey tak apalah. Kita daripada mula masuk kerja, kita katalah dulu pakai grade 41, berapa gaji, berapa tahun, sampailah daripada umur 25 sampailah kepada 55. Tak ada makan langsung. Kira. Itu pun tak dapat. Tak dapat. Dia tak makan langsung, tak beli baju langsung, tak beli barang dapur langsung, tak beli shampoo, sabun untuk mandi. Saya sudah kira untuk dia. Dan dia tidak tinggal rumah tau. Mungkin dia tinggal di gua. Dia makan pun dia tak beli gas. Sebab dia satu konsep macam ini saja. Kita kata tadi, kita tak menuduhkan dia bersalah. Seorang itu tidak bersalah sehingga dia dibuktikan dia bersalah. Okey, kita nampak okey Pak Uda, kita tak mengatakan dia bersalah. Cuba dia buktikanlah, pergi kat Mahkamah buktikan mari daripada mana, belanja mana. Kalau bapak kita kaya, kita beli apa semua tu lain cerita lah. Itu tak apa. Dan saya sudah semak bapaknya bukan orang kaya. Tapi saya bila sudah semak. So bila perkara ini itu yang menimbulkan keraguan daripada orang awam. Itu dah kita tak menuduh siapa-siapa pun kita tak tuduh kan. Keraguan tu lah. Kita tak tuduh. Jadi bila dah ada keraguan dia pegang jawatan ni sebab kerajaan ni apabila naik pangkat kita kena isytihar atau kita apa yang kita ada kan, apa yang kita ada. Okey YB. Apabila ini media termasuk media antarabangsa berumbut mendedahkan Azam Baki terlibat dengan ini bersekongkol dengan corporate mafia dan selepas tu terdedah pula dia memiliki ini saham-saham dengan nilai yang sangat besar. Okey. Saya masih ingat bulan 2 kabinet telah melantik Peguam Negara mengetuai ini jawatan kuasa khas untuk menyiasat Azam Baki. Okey, dan tidak lama kemudian bulan 3 difahamkan melalui berita bahawa siasatan telah lengkap dan laporan siasatan tersebut, hasil laporan tu telah diserahkan kepada kabinet. Nah, ini menimbulkan satu persoalan yang besar. Kenapa sampai hari ini tidak dedahkan
Itu laporan siasatan kepada umum. Apa yang istimewa sangat Azam Baki ni? Kenapa sampai Anwar dia sanggup mempertahankan dia walaupun dia sudah bersara pada 12 Mei lalu. Sudah 2 minggu lebih dia sudah bersara. Jadi apa keistimewaan dia ataupun kekebalan dia sampai kabinet sanggup mempertahankan dia. Anwar sanggup mempertahankan dia, melindungi dia. Yang ini payahlah kita nak jawab. Pasal kita tak tahu ada benda. YB pendapat lah, pendapat saja. Pendapat kita YB rasa kenapa? Kalau kita nak melindungkan sesuatu mesti ada sesuatu. Itu sajalah. Kita YB rasa ada apa? YB rasa. Soalan saya YB rasa ada apa di dalam tu? Saya nak tanya YB lah apa tu. Selain daripada kita tengok Azam Baki kan, apa lagi yang YB rasa memberi damage yang perlu kita selamatkan selain daripada kes ini? Ya, banyak kes lah. Selain daripada Azam Baki ni satu. Yang paling kes besar sekali ni 47 kes tu lah. Itu yang paling besar sekali. Yang Azam Baki punya ni tak apalah, dari dalam siasatan belum dibawa, belum disahkan. 47 kes ni telah pun dibawa, telah pun Terbukti disahkan, prima facie. telah pun Ya, di dibuktikan mahkamah ini ada prima facie. Maka kau boleh kena menjawab di situ. Ini pun lagi di ini masalah. Jadi macam yang sini siasatan. Baru siasatan, belum ada lagi bawa dan ni semua. Yang kata tadi lah mungkin kenapa tak dia bawa. Bukan mengapa peguam negara tak. Mungkin ada dia punya pertimbangan lah. Tapi yang ni dah ada dah pun. Betul. Okey YB, satu lagi benda saya ingin tanya kepada YB kan. Memang Anwar gagah, sangat gagah. Saya setuju sangat. Okey. Tiba-tiba dia pergi menyambut ini Presiden Donald Trump dari US datang ke sini, sama-sama menari di depan airport tu, dan kemudian dia tanda tangan, dia serah 1 trilion, nilai 1 trilion kepada US. Kita tidak tanda tangan perjanjian tersebut, nanti kita punya tarif akan naik kepada berapa puluh peratus ke berapa ratus peratus lah. Okey, dan tiba-tiba Mahkamah Agung di Amerika Syarikat kata, segala ini tarif-tarif yang dilancarkan ataupun dilaksanakan oleh Donald Trump adalah tidak betul lah, adalah tidak diiktiraf. Jadi kita sudah tanda tangan perjanjian tersebut 1 trilion tu. Pada masa yang sama, Mahkamah Agung di US pula menafikan segala pelaksanaan Donald Trump. Jadi kita macam seolah-olah kita bodoh tau. Kita sudah tanda tangan perjanjian tu mau serah 1 trilion dalam berapa tahun, 10 ke 20 tahun. Jadi apa pendapat YB berumur perkara ni? Sebab kalau daripada dalam kita tak ambil secara umum. Semua orang menilaikan bahawa perjanjian ini berat sebelah dan merugikan negara. Betul. Dia sebagai ketua negara, patut pertimbangan dia meletakkan negara lebih dulu. Kenapa dia pergi buat benda ni? Dan isu ini tak siapa dimainkan. Sampai sekejap macam tu saja. Ini isu yang paling bahaya. Kan kalau kita tengok dan menjeratkan kepada negara, meletakkan negara ni seolah-olah dijajah. Seolah-olah dijajah. Secara tidak langsung. Bagi saya kita telah menggadaikan kedaulatan tu. Kedaulatan negara kita. Berapa kita merdeka kalau begitu? 1 trilion. YB, siapa yang bayar? Cucu YB bayar. Keturunan saya yang bayar, anak cucu saya yang bayar. Yang paling teruk yang kita tengok, so apa yang kita buat dia boleh tentukan. Apa yang dibuat kita boleh tentukan apa. So dia memang betul-betul Malaysia Shawl Malaysia Shawl yang kita duk baca. Tapi masalah dia orang bawah tak faham. Rakyat tak faham efek kesan dia. Macam sebagai kita contoh kan. Kita negara berkecuali. Kan? Kalau kita ambil contohlah peperangan yang berlaku, Amerika peperangan berlaku yang di sana kan. So Amerika ni US ni dia akan masuk negara-negara tu, macam contoh negara Arab tu kan. Jadi semua dia ada pengkalan. Semua dia ada pengkalan dia. So dia kontrol dah dengan tu. So di Malaysia ni negara berkali tak boleh. So dia nak kontrol Malaysia, dia buat apa? Itu yang dia beli Black Rock tu. Betul. Black Rock beli airport semua. Besar isu ni. Betul. Terlalu besar. Saya setuju penuh dengan YB. MHB lah. 30% MHB. 30% MHB, walaupun dia kata dia tidak secara langsung ada ketenteraan, tapi dia dah memiliki. So that means kapal dia ke apa mudah masuk lah. Dan ini adalah satu pendekatan secara macam kata tadi penjajahan lah. Okey YB, saya nampak Anwar Ibrahim, Perdana Menteri kita, gara-gara dia mau jemput Trump datang ke Malaysia, dia yang bagi, saya percaya gara-gara dia mau claim itu kredit, dia mau ambil kredit itu. Nah, tengok Presiden Amerika Syarikat pun datang ke Malaysia. Dia mau tunjuk hero tu, dia sanggup menggadaikan maruah, menggadaikan kami punya ini kedaulatan kami. Kadang-kadang untuk dia syok sendiri. Dia seorang saja rasa seronok.
Sebab dia dapat menari dengan Trump, Ya, ya. Dia dapat bersambut Trump di airport, sama-sama naik satu itu kereta dari yang milik Trump itu, milik US tu apa nama tu? Beast. Beast kereta tu. Dia mau tunjuk gambar dia dengan Trump satu dunia. Tapi dia menggadaikan sumber segala sumber-sumber di negara kami untuk mencapai dia punya itu apa nama tu, nafsu dia. 1 trilion banyak tau. 1 Nafsu trilion. nafsu untuk dia seronok, dia gembira, tapi dia korbankan segalanya. Sebab tu kalau kita tengok senang lah. Tun Mahathir pernah tanya, siapa Anwar Mahathir? Anwar Sandiwara. Ya. Simple dia. Dia Sandiwara ya. Kami yang kena bayar tu bil. Ya. Bil tu bukan dibayar dia. Invoice tu dia yang bagi happy sandiwara, tapi invoice tu, bil tu siapa yang bayar? Ya. Cucu YB. Anak cucu saya. Betul. Dan anak cucu kau juga. Betul. Kita kena bayar 1 trilion tu. Berapa ratus tahun kita kena bayar. Sebab Itu memang saya tak puas hati tu. Ya, memang cukup semualah. Terlalu banyak gal. Tapi perkara ni teknikal. Kita nak menerangkan orang kampung, kita tak pusing betul-betul bagi orang faham. Ya. Tunggu. Macam kita ambil contoh lah. Kita kata okey, yang ni satu bab dah, gadai negara. So dalam tempoh 3 tahun dia menara tu hutang negara lebih banyak daripada yang UMNO yang teruk ni mental ni. Yang berapa tahun tu? Dia baru 3 tahun. Duit tu pergi mana? Tarik subsidi duit pergi mana? Rakyat makin susah. Ya. Kita kata gagal ni, okey dia tarik subsidi lah, ini apa semua. Kalau kita tarik subsidi untuk cukai subsidi kepada orang kaya, tarik untuk bagi orang ni, kalau orang bawah ni senang tak apa. Ya. Kan? Betul YB, betul. Dan satu lagi benda YB, saya agak dengan tindakan Anwar ini semua. Dalam satu masa dia kata, Israel ni zalim. Memang zalim, memang jahat. Ya. Sekarang serang Iran. Tetapi pada masa yang sama, dia bagi sokong US, dia bayar 1 trilion kepada US. Jadi seolah-olah dia bagi ini wang 1 trilion kepada US. US gunalah ini wang untuk membuat senjata, membuat yang bagi serang Iran. Betul. Kenapa kita ada Perdana Menteri begitu Betul. Teruk sangatlah. Berarti kita bercanggah, dia sentiasa bercanggah. Sebab kamu bagi 1 trilion kepada US, US ambillah itu wang itu untuk mencipta dia punya fighter jet. Ya. Adakah secara tidak langsung Anwar, negara kita juga menyumbang kepada peperangan yang berlaku? Ya. Betul lah, dia pertama menyumbang tu lah. Yang isu yang paling penting sekali kan, isu yang paling penting sekali, ini hutang-hutang kepada semua ni. Hutang yang dia bawa menyumbang tu, yang kita kena bayar, anak cucu kita kena bayar. Ya. Itu yang paling utama yang bagi kita. Dan ekonomi kita makin teruk. Macam kita kata sekarang ini, hasil daripada kenaikan harga petrol apa semua, kilang mula memberhentikan kerja. Dia punya rantaian ekonomi efek ni kan, dia akan jadi besar. Sebab tu dia sendiri pun sebut. Kan, dia sendiri pun sebut, dia kata bulan 7, bulan 8 ni kesan mula dirasai. Sekarang pun kita tengok, kalau kita pergi jalan naik highway, Hilux yang diesel memang kurang dah. Okey, sebelum kita tutup hari ini Pak Teh, Ya. sedikit saya ingin tanya lagi. Ini adalah saya mewakili bangsa Cina untuk tanya 1-2 soalan lah Pak Teh Sebab Malaysia adalah sebuah negara mempunyai terutama semenanjung, kita ada Melayu, Cina dengan India lah. Kita kata ini 3 bangsa yang lebih besar lah. Okey. Sekarang ni di luar berwujud macam-macam persepsi, terutamanya DAP, terutamanya pihak parti lawan dengan PAS tu. Dia kata kalau PAS ambil alih jadi Perdana Menteri ataupun mentadbir negara Malaysia ni, China tak boleh makan babi, tak boleh pakai seluar pendek, tak boleh main judi sudah, genting kena tutup, tak boleh minum arak. Perempuan Cina pun nanti keluar rumah tak boleh pakai skirt. Apa pendapat dan apa penjelasan Pak Teh berhubung dengan persepsi-persepsi ni? Yang pertama sekali, dalam Islam ni mudah saja. Yang pertama, kita ada agama kita jaga agama kita. Kamu ada agama kamu jaga agama kamu. Kan? Islam tak pernah paksa orang ikut agama kita, ikut peraturan kita. Kan, mungkin tak boleh terima tu. Arak memang kita kata okey, arak untuk kita. Di Kelantan sendiri orang boleh minum arak tak? Boleh, ramai orang minum arak. Boleh minum arak, tetapi kita tak boleh buat minum tempat terbuka. Betul. So mungkin kita boleh kontrol daripada macam makan US. Lepas minum arak tak boleh nak bawa kereta apa semua. Itu saya sokong penuh. Itulah kemalangan yang langgar mati itu, kebaikannya daripada pemabuk ni. Ini kita perlu. Kemudian judi.
Kita kata judi, kita tak pernah halang kepada orang yang bukan Islam judi. So walaupun agama-agama lain pun tidak ada satu agama yang membenarkan judi. Yang menggalakkan judi. Menggalakkan judi ya, menggalakkan judi ya. So ini rasa ini satu naratif yang dicipta supaya jadi fobia, menakut-nakutkan. Islamfobia. Islamofobia. Okey, jadi bagaimana Perikatan Nasional terutamanya PAS, bagaimana PAS mahu membersihkan persepsi ini? Ini satu cabaran yang sangat besar. Sebab benda ni sudah tertanam di dalam otak Cina. Sudah tertanam. Bukan satu hari ditanam. Sudah bertahun-tahun, saya boleh kata dekat dah sudah. Sudah berdekat-dekat dah. Terutamanya orang Cina yang kurang pendidikan, yang tua sikit, dia sudah terpercaya dengan ini fitnah, ini semua yang dilontarkan oleh DAP. Jadi bagaimana, saya tahu ini memang mencabar dan memang agak susah. Bagaimana PAS mau membersihkan ataupun memberitahu kepada masyarakat Cina, India, tidak, ini semua tidak benar. Bagaimana, YB? Sebab okey, yang pertama sebelum jawab soalan tu kan, DAP pernah bersama dengan kita. DAP boleh diterima di Malaysia ni, orang Melayu boleh terima DAP kerana PAS. Dia kena mengakui kerana PAS. Betul. Kan? Kita beritahu ada tindakan daripada statement daripada Tuan Guru Presiden sendiri kan. Mengatakan okey, DAP ni tak payah, kita ada common musuh masa tu, corruption daripada negara. Ini memang, tetapi apabila kita berpisah saja PR pada tu, kemudian ini terus ditanamkan masuk. YB, mohon maaf YB. Sebenarnya saya ingin tambah sedikit. Ini ditanam ni, dia bukan pakai bahasa Melayu tanam. Sebab tu banyak kaum-kaum Melayu dia tak tahu sebenarnya DAP dia sebar sangat banyak naratif racun ni yang meracuni ini pemikiran masyarakat Cina dalam bahasa Cina. Jadi orang Melayu, orang politik, PAS punya pemimpin pun tidak tahu. Benda ni tidak tahu sebab dia dalam bahasa Cina. Bahasa Cina. Yang di depan apabila bercakap bahasa Melayu, mesra. Dia memang profesional, dia asyik sebut kita harus pertolongan sila, menjaga perpaduan antara kaum semua ni, cantik di depan dia sebut. Tapi apabila di belakang tu dia pakai bahasa Cina tu, itu yang dahsyat. Itulah semua tanya YB. Itu Bagaimana itu negara PAS ini mau negara ini aman tanpa DAP. Tanpa DAP kita boleh aman. Saya setuju. Sebab itu kita tengok, kalau kita tengoklah bukan kita tengok ada kaum Cina yang MCA. Kan? Betul. Ada kaum Cina yang PKR. Ya. Kita tengok dia ni lain dia punya dia memahami masyarakat, tidak ada paksaan, tidak ada ni semua kita buat ni perkara-perkara yang baik aja. Perkara-perkara yang tak merugikan dia pun, tak merugikan bangsa lain. Tapi ditanamkan, ditakutkan. Dia tengok pakai songkok pun takut. Betul. Kan, Sebab dia takut. Sebab mereka sebarkan itu naratif racun itu terutamanya terhadap bangsa, terhadap Melayu dan terutamanya terhadap agama. Jadi dia sebar melalui bahasa Cina. Okeylah. Orang tahu. Since kita cakap benda ni, kita tengok no offense, tak ada sangkut mana-mana benda. You tengoklah di dalam dunia ni kan, yang mana kaum majoriti dia Islam, kaum minoriti dia Islam, bukan Islam, dia kena tindas. Tengok di mana-mana. Tengoklah sebut dengan dia. Tetapi boleh bandingkan pula negara-negara yang minoriti dia Islam, majoriti dia bukan Islam, you tengok orang Islam kena. Betul. Memang betul. Saya suka sejarah. India, China, Europe, lain-lain tempat. Macam baru ni. Kenapa dia tak highlight kan? Kita orang Islam, bila raya kurban, adha, kita sembelih lembu. Betul kan? Betul. Di India dia tak bagi kita sembelih. Kan? Betul. India kan ini lembu Tuhan dia. Lembu Tuhan dia ada tak bagi kita sembelih. Yang ni tak. Yang itu dia tak highlight pula. Kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan semua, kepada semua penonton, mohon ingat like, share dan subscribe channel kami. Jadi ada lebih banyak podcast yang lebih menarik lagi selepas ini. Okey? Jumpa lagi semua. Selamat malam.